Pernahkah kita merasakan diri terhebat daripada orang itu? Pernahkah kita memandang rendah pekerjaan seseorang? Pernahkah kita bercakap dengan nada menyakit hati tanpa kita sedari? Itulah tanda-tanda sifat sombong. Assalamualaikum Ustazah. Selamat menonton. Assalamualaikum makcik. Salam dek, kasih tegur makcik. Ya makcik, dia pagi kerja. Aina dah gerak belum? Belum belum. Tak apalah, kita tunggu dekat sini dulu. Korang dari mana ni? Kita orang baru lalu koridor tadi. Kau nak tahu apa jadi? Apa jadi? Aina marah makcik tu punya weh. Siap sampai sampah dia. Dia cakap itu semua kerja makcik tu yang kena buat. Astaghfirullahaladzim lah. Kalau macam tu. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya mempunyai sifat sombong walaupun sebesar zarah. Bila kita bersifat meninggi diri dan merendahkan orang lain, itulah dikira sombong. Selanjutnya ayat 18 pun orang dan kerjanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kerja apa-apa pun semua orang patut dihormati. Kalau nak ubah diri, kita kena hormat semua orang, jangan pandang rendah dan kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya tak hormat dan bersikap sombong kepada makcik. Terima kasih makcik, dan pasti saya akan lebih hormat dan tidak akan bersikap sombong lagi. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada lakonan ini ialah kita hendaklah sentiasa bersikap merendah diri dan menghormati semua orang tanpa mengira pekerjaan, pangkat atau kedudukan mereka. Kita juga perlu menjaga percakapan dan tingkah laku supaya tidak menyakiti hati orang lain. Selain itu, kita mestilah sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak memandang rendah terhadap orang lain di sekeliling, kerana setiap manusia mempunyai nilai dan maruah yang perlu dihormati. Sikap sombong hanya akan menyebabkan hubungan sesama manusia menjadi renggang dan menjauhkan diri daripada kebaikan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan sifat tawaduk dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Sifat sombong bukan sahaja menyakiti orang lain, malah dapat